Dengar tak? Kau dengar Wan, kau dengar tak aku punya semangat tu macam Kalau bara-bara. kenalkan diri dalam uniform kena lagi tegas tak? Kena tegar, kena jerit macam tu. Okay, aku kita pergi kepada topik yang agak serius sedikit. Sebab aku ambil yang ni kes yang agak menarik, di mana aku rasa macam kita nak cerita macam pasal kecekapan polis menjalankan kerja. So aku ambil buku Dunia Tanpa Tembok ni. Korang ingat tak pada tahun 2017? Aku baca sikit Pada 13 Februari 2017, seorang lelaki Korea Utara bernama Kim Jong Nam terbunuh di Malaysia. Jong Nam adalah abang tiri kepada Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Jadi ramai yang anggap Korea Utara akan serang Malaysia, atau hubungan Korea Utara dan Malaysia akan jadi tegang. Ada yang kata ada konspirasi untuk membabitkan Malaysia dalam perang. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk memperlekeh sistem keselamatan Malaysia. Kat situ melibatkan polis menghandle situasi geopolitik negara tau. Ni kerja dah usuk. Ni kita tentang Korea Utara. Macam yang kes yang satu negara yang teging orang kata ganas tak? Ya, kat sini Strict kan? Apa ni dia Kubinis cik. Apa? Kalau Korea Utara ni disebut apa? Di blok. Dia, kalau segi kita dari segi keselamatan negara, kita punya perhubungan diplomatik antara negara ke negara kan. Ini kebanyakan kita serahkan pada orang pihak atasan dalam melaksanakan benda-benda sebegini. Betul. Bagi kita ni, kita sentiasa memerhati dan menilai pandangan awam, pandangan kita je kan. Dan kita jangan buat spekulasi terlalu agresif sangat. Betul. Memberi apa-apa spekulasi. Sebab betul. pihak atasan yang atas ni, dia sentiasa kepala dia mesti bijaksana punya. Betul. Sebab jadi seorang ketua, macam saya cakap awal ni dah, nak jadi ketua ni kena jiwa besar, kena otak besar. Tak macam saya. Saya kata dia ada orang bawah. Dia tak besar sangat macam yang atas. Kan dia macam akar lah. Akar dengan pokok kan. Atas sentiasa tengok kita yang kat bawah ni jalankan tanggungjawab kita. Supply dia orang, support dia orang, support. Kita jangan bagi satu segegah dia orang, mana-mana kita jangan sedut racun lah bawah. Betul. Kalau racun pun kita ambil, yang kotor kita ambil, tak ambil baju dan sebagainya. Tak dapat support lah. Support atas. Tak mana kita sentiasa support. Doakan untuk negara kita. Sebab saya cakap tadi, yang pertama awal saya cakap ni, solat ni jangan lupa lah. Kan? Sama ada lambat ke cepat ke, jemaah ke seorang ke, wajib buat. Bila Acik sebut bab solat ni, saya teringat satu kisah di mana masa tu Acik masa pelapor kan ada waktu solat. Tapi yalah, tak semua orang solat. Ada yang lari. Betul. Sebabnya penat lah, apalah kan. Tapi macam mana Acik psycho mereka ni untuk datang surau untuk solat. Solat, suruh solat pun tak nak. Macam mana Cik? Betul. Kau macam ada marah orang. Kau marah siapa? Kan, sebab Acik, kita dengar pada permulaan tadi, suruh Acik ni cakap, Acik Ali kata suruh jaga solat. Betul. Betapa penting ni jaga solat. Tapi kalau dalam pelapor sendiri ada waktu solat, tak datang turun, seperti ibarat macam dia tak dengar cakap cikgu lah kan. Jadi macam mana Cik Khalil ni, dalam polis ni kita tahu dia punya ketegasan macam mana. Kira macam aku punya pendapat kalau kau tak turun solat, kau nak cari naas ke dengan jurulatih? Ibarat macam kita pun jemput yang Pascal tu, dia cakap satu orang buat hal, semua kena. Jadinya macam mana kes tu? Kalau kat Pulapol ni pula macam mana? Macam mana Acik buat atau dia situasi sama tu? lebih kurang je ke konsepnya? Kenangan jurulatih secara persendirian lah. Sebab jurulatih ni ramai juga. Macam saya dia mungkin ada cara tersendiri. Ada jurulatih ni cara tersendiri dia, tapi tak lari daripada kehendak pasukan. Kan kehendak pasukan tu yang paling utama sekali, setiap waktu mesti solat. Kan mesti solat lah. Kecuali perempuan lah, ada masa-masa tertentu dia tak solat. Macam lelaki ni dia tak ada no compromise. Betul. Sampai waktu solat lah. Apa susah sangat. Tetapi kalau jiwa dia memang dah ada daripada kampung, daripada awal, didikan dia dah ada benda ni 5 waktu, tak ada masalah. Tak ada masalah.
kecuali dia sakit dan sebagainya lah. Melainkan orang yang tak ada langsung. Semayang ni bagi dia tak ada. Tapi tak mungkin lah. Kecuali yang non-Muslim lah. Yang non-Muslim. Bagi orang-orang yang tak biasa solat ni, tak biasa lah. Bagi dia solat ni macam tak ada apa-apa. Alah. Dia buat apa cik masa tu? Macam mana ni ngelaknya tu? Cuba cik cerita kisah tu sikit. Okey lah, ada juga yang masuk dalam almari pun ada. Situasi tu cuba cik cerita situasi tu macam mana yang okey sekarang pergi semayang. Tapi semua kan bagi jurulatih lah. Majoriti jurulatih. Bila pelatih ke masjid contoh. Okey. Jurulatih akan cek setiap platoon dia. Okey. Hari tu dia tugas 24 jam, dia akan cek semua tu. Okey. Blok ke blok, cari siapa yang tak pergi. Dan kita sentiasa mendapatkan maklumat daripada sentri yang dipanggil. Satu asrama, satu sentri. Dia kata, sebelum kita nak pergi cek tu, kita kena tanya, semua dah pergi belum? Dah. Apa bukti dia? Ada tulis. Dalam buku. Fadil dah pergi, ni dah keluar. 20. Dia akan lapor kita 25 orang pelatih Muslim ke masjid. Mana okeylah. Ni demam. Ini kita kena pastilah. Kalau hari tu bukan hari-hari ada kesalahan, tak ada. Tak ada kesalahan pun. Yang tak pergi ni selalu kadang memang dia belum awal bulan pertama mungkin dia tak rapat dah. Setelah kita buat kaji selidik dia memang tak tahu. Tak tahu. Solat pun tak tahu. Solat pun tak tahu kan. Jadi bulan pertama, bulan kedua kita kumpul maklumat-maklumat ni. Nanti kita masukkanlah, kita adakan kelas khas bagi dia. Macam kaunseling ke cik? Kan kita ada kelas khas untuk agama. Ustaz akan ambil dia orang. Faham. Macam mana nak buat solat dan sebagainya. Kita ajar lah. Sampai boleh. Mana dalam polis ni bukan aja kepolisan je. Pak agama kita tak tinggal. Tak tinggal. Dalam Pulapul tu kan. Habis budak tu dalam Pulapul sendiri pun dah menegaskan orang yang nak masuk Islam pun ada. 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 Setelah melihat peribadi seorang Muslim. Kita tengok Muslim je dia. Ada yang masuk Muslim. Okey, saya nak tahu yang budak masuk almari tu macam mana tu Acik buat tu. Alah, kita tahu dia. Yang pertama kita tangkap dia, kenapa buat macam ni? Dia tak mengaku. Kenapa jadi macam ni? Dia sebenarnya dia tak boleh cakap ke dah. Berarti dah. Yang pertama sekali kau pergi sembahyang sekarang ke? Pergi sembahyang ke? Kita lepas ada. Lepas ni jumpa. Itu dah. Garang Itu nak pergi jumpa lutut dah longgau tu. Kita ambil nombor dia. Nombor dia, nama dia dan sebagainya. Platoon berapa? Lepas kau jumpa saya. Yang pertama sekali kita nak tengok dia punya tanggungjawab. Dia nak jumpa tak kita atau dia nak menyelinap keluar dulu ni. Kita dah cam dah platoon apa, siapa jurulatih. Kita dah tahu dah. Mana dia tak boleh lari punya. Macam Remy boleh lari daripada polis. Tak boleh. Takut. Tapi dalam platoon dia tak boleh. Di sini sebenarnya kita nak bentuk jiwa dia supaya taat pada perintah. Lepas maghrib kan jumpa saya. Kan dia dah tahu dah nama dah ambil nombor. Lepas habis maghrib datang jumpa. Di situ kita anggapkan dari segi disiplin dia dah ada. Kita masuk emosi. Secara ni kenapa tak nak pergi sembahyang? Saya tak tahu sembahyang cik. Kau ikutlah dulu. Sembahyang tu sana kan. Ikutlah dulu. Saya tak tahu baca apa pun tak tahu. Okey dah, di situ kita dah maklumat dah. Kumpul-kumpul maklumat ni di sini lah. Maklumat jurulatih ni kita kumpulkan, kita hantarlah ustaz seorang untuk ambil kelas dia. Dalam polis ni ustaz banyak, semua ada. Nak bersyahadah pun tak ada masalah. Imam pun semua ada. Komplit lah. Sekarang ni semua lagi ada. Dipanggil untuk ni apa? Macam tentera ada kod agama kan. Kita pun ada kod agama juga. Untuk ni tak ada masalah. Sekarang semua boleh. Nak dengan tak nak je. Okey. Apa beza yang Encik cerita kat saya dulu kan? Apa beza yang macam
Yelah budak tu dia yang ada degree, diploma, pandai. Bila bagi arahan tu senang untuk nak lead. Kalau yang macam budak yang pasal SPM ni, kita nak lead dia macam tadi cakap ada mantul sikit, susah sikit. Bingai sikit. So macam mana, apa tindakan Acik, apa yang Acik buat? Sebenarnya bila dia berdepan dengan orang, contoh diploma, ada degree. Yang SPM je, di situ sebenarnya ada perbezaan daripada segi pemikiran. Dia punya apa tu, dia punya IQ, mindset. IQ dia Sebab kan. Acik pun ada cerita dia. di mana bila diploma ke degree kan, dia macam ada ego kat situ. So macam mana Acik yang cerita dekat saya tu? Apa Acik buat? Tapi bukan semua Yalah, lah. tak semua lah. Jadi kita kenal pasti. Contoh macam saya, satu company tu ada 300 atau 300 lebih kan. Mana di situ kita kenal pasti dia punya apa tu, cara dia dan sebagainya. Kita akan bercampur dengan dia. Kita tengoklah dia punya perilaku masing-masing dan sebagainya kan. Yelah yang ajar macam jurulatih corporal lah contoh. Kan dia degree. Kan. Jadi kita nak terapkan pada dia tu untuk terima kita sebagai jurulatih, dia tu pun satu hal ke. Kan. Macam dia dulu pensyarah dia siapa? Pensyarah dia punya PhD ke apa kan. Tapi dia masuk poli yang ajar dia corporal dia. Sarjan ke kan. Tu. Dari segi dia pun poli pun buat kajian juga untuk ajar pegawai-pegawai ni, kategori dia masih sarjan ke atas lah. Lama-lama kita pun buat kajian juga. Kan, buat kajian sarjan ke atas boleh ambil PIT lah. Okey. Lepas tu kita nak kategorikan manusia ni SPM, kemudian degree ni dia agak beza. Orang pandai-pandai ni cakap senang. Untuk kenalikan apa pun senang. Berlain dengan yang macam SPM kat SP kan. Memang ada perbezaan kat situ. Tapi jangan lupa. Jangan lupa dari segi kekuatan. Kekuatan yang ini lain. SPM dia punya lain kekuatan dia. Agresif. Lain. Dari segi IQ je lah. Nampak dia punya pandai, bijak dan sebagainya ada kat situ. Masa kita bincang untuk buat apa-apa ke, macam yang ambil kelas akademik untuk pegawai ni, pegawai lah. Dia akan buat perbincangan dan secara perundangan lagi jelas dan sebagainya. Mana ada cara dia orang. Memang dia orang bijak-bijak semua. Dari segi tenaga dia beza tak banyak lah. Tak banyak. Mana SPM ke, degree ke, pengendalian ke atas jurulatih lah. Jurulatih yang kendalikan dia macam mana. Sebab setiap platoon ni dia ada kategori-kategori dia. Jurulatih ni pun macam ni, jurulatih macam ni. Itu ada pertandingan. Bila ada pertandingan nanti itu jelas lah. Bukan kita nak kalah menang tak. Kita nak satu, apa dipanggil, untuk menuju satu kejayaan tu kita mesti ada banyak perjuangan tersendiri lah. Perjuangan. Contoh macam ada perlawanan bola sepak contoh. Jurulatih kena bentuk satu tim ke? Tim. Teruskan cakap. Allah. Aduh. Teruskan. Aduh, ada orang kacau pula. Jangan tergedar. Sayang pula kau lah, apa benda lah. Tak tahu pula masih dekol lagi. Okey, Cik, teruskan. Okey ah. Tapi dari segi keterampilan sepanjang latihan tu, sebenarnya otak kita ni memang ada beza sebab dia ada degree. Sebab dia ada SPM. Kalau SPM ni dia tak nak masuk universiti, kena kan teruskan belajar macam biasa ke, ataupun pergi masuk kerja lah, masuk polis kan. Tapi yang ni cara pemikiran yang bijak ni, dia akan bijak dan senang untuk kendalikan dia orang ni kan. Kendalikan dari segi apa kita cakap senang je buat. Mudah lah. Yang mudah kan. Bagi saya pula bukanlah yang ni tak mudah, tidak juga. Tapi berbeza lah. Jurulatih akan dapat rasakan. Seorang jurulatih dapat macam ni. Macam ni. Macam itulah. Paling seronok handle yang mana Pak Cik? Bukan paling seronok lah, macam dia untuk handle latihan ni. Saya dah buat semua. Daripada polis bantuan dia panggilan. Polis bantuan daripada agensi-agensi perparanan dan sebagainya.
Polis bantuan, konstable, untuk kadet sarjan, untuk inspektor, untuk pembarisan, untuk perbarisan tuan Deputi Tuan Agong dan sebagainya. Saya dah buat semua dah. Oh, dah katam. Dah katam. Dan saya pun adalah salah seorang yang mengajar jurulatih. Mengajar jurulatih untuk jadi jurulatih. Dah jadi dah. Sampai situ lah. Dah sampai lah tahap tu. Macam mana kawan saya, jurulatih saya dulu nak mengajar jadikan jurulatih, saya pun dah sampai tahap tu. akhirnya dengan rakan-rakan saya lah, bukan saya seorang. Dia jadikan. Dan sekarang ni pun alhamdulillah lah. Yang ada tu semua anak-anak yang jurulatih sekarang semua bekas-bekas anak buah. Mesti ramai orang kena pakcik. Kenal. Sebenarnya jurulatih ni bukan satu orang yang orang suka, tak. Jurulatih ni bukan untuk jadi macam jadi artis. Untuk disukai, digemari dan sebagainya. Tak ada. Boleh tak saya nak tanya, kalau Acik bawa kereta kan, lalu Roblox, Acik bila turunkan tingkap, Encik, ada Acik? Ada kereta? Tiba-tiba dia tabik pula. Tiba-tiba dia tabik. Alamak. Aku punya jurulatih datang. Saya sebenarnya bukan orang popular sangat. Tak popular pun. Dan tak ada pun ni sangat, tak ada. Tak banyak pun apa ni, cuma secara gamai-gamai macam tu lah kan. Tak macam rakan-rakan saya yang lain ada yang popular dengan apa. Tak ada. Saya tak ada. Kalau dia kenal je lah. Kalau ada kesalahan pada diri saya masa dia buat Roblox dan sebagainya, jalankan tanggungjawab lah. Kan? Kalau salah, kau nak bagi nasihat, bagi nasihat dan sebagainya. Kalau salah, saman. Tapi dia takut je. Kan dia Acik suruh dia buat 4 round kan. Tapi kebanyakan lah dalam kehidupan seharian lah yang saya lalui, jumpa polis buat Roblox ke apa, sebenarnya sama ada dia kenal kita ke tidak ke, masa tu kita menghormati tugas dia lah. Kita menghormati tugas dia. Kalau kita salah, terima je. Dan kesalahan kita buat pun mungkin tak ada rotek je tu. Tak ada lesen. Lesen dah mati. Helmet tak pakai. Helmet tak pakai. Tapi saya tak pernah berhelmet. Tak helmet pakai je. Lesen hidup je. Mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang kita tak perasan mungkin. Tak mungkin dia nak saman kita pun kan. Mungkin dia tegur dan sebagainya. Reda lah. Kan. Dia pun latihan polis dulu, ada kena denda je kan. Kalau dia nak denda kita, denda lah. Tapi setakat ni insyaAllah lah, saya percaya pada anak-anak buah yang menjalankan tugas dalam negara kita ni. Komitmen dia orang tinggi. Kalau ada sedikit je sebenarnya, ibarat kerbau yang bawa lumpur kan, terpalit. Betul. Itu je. Banyak lagi jiwa-jiwa yang tugas yang apa, murni jiwa dia. Kan? Banyak. Tapi kita cakap. Sebab orang buat baik, tak payah cakap buat baik. Betul. Kan? Yang jelas apabila jenayah terjadi, itu je sebenarnya, terpalit. Tapi orang seorang je. Daripada 95 atau 100 ribu polis, seorang buat kita palitkan semua kali. Apa? Betul. Kan? Hilanglah rasa. Tapi yelah, kalau ada buat kesalahan, sebenarnya jiwa kita pun terpalit juga rasa. Tapi kita jangan pukul rata, rendahkan moral kita lah. Kita teruskan lah buat kerja kita. Dan saya percaya lah, ramai poli-poli yang baik sana. Ramai lagi poli-poli yang baik dan sebagainya. Betul. Setakat jenayah, dalam orang awam pun, dalam keluarga kita pun semuanya bukan sama je semua. Betul. Kita ada 16 orang adik-beradik kan. Bukan semua je. Ibarat kata macam satu tandan kelapa kan. Tengoklah kelapa, beza juga saiz dia. Kita pun adik-beradik macam tu juga. Rupa juga kita dalam satu Indonesia ni. Bukan semuanya sama macam tu je, tak. Apa? Sebab Tuhan jadikan kita sebagai manusia ni dalam berbagai keadaan. Supaya kita dapat memahami antara satu sama lain dan sebagainya. Apalagi Malaysia yang hidup secara majmuk macam ni kan. Lagilah kita kena tolak ansur lah kan. Macam kita 4 orang je lah kan. Tak sama pun kan. Ni yang tua. Tunggu masa. Boleh jadi yang muda ni tunggu masa je. Tapi kena ingat, mati ni dia tak kira muda, tua dan sebagainya. Betul. Dan sakit tu pun bukan menentukan dia akan mati, tak. Betul. Orang sihat pun mati. Orang muda pun mati.
Belum lahir pun mati. Betul. Lahir mati pun ada. Macam-macam ada. Hidup, ada yang hidup sampai sekarang pun ada. 100 tahun kan? 100 tahun betul. Okey. Sebab mati itu akan ditentukan bila waktunya. Okey. Lambat dengan cepat aja. Itu je. Ada apa lagi soalan? Korang nak tanya? Jadi dia macam terpaku sikit lah. Sebab kita ajak bekas polis kan. Dia macam dia macam suasana tu rasa macam Bekas jurulatih polis. bekas juga dia polis. Jurulatih poli ni dia dah rasa angin macam-macam. Macam Pakcik Khalil cakap kan. Dia dah rasa daripada pangkat paling rendah sampai pangkat paling tinggi. Dia dah tahu angin semua pangkat tu. Ada dalam polis ni kena marah tu biasa lah. Normal lah. Kena maki pun biasa. Biasa. Kena biasakan. Itu sebab jadi jurulatih ni, dia nak ke tak nak ke, dia akan marah pelatih. Supaya jiwa-jiwa yang ada tu biasakan dia kena marah. Sebab bila dia kat luar je, jurulatih aku pernah marah aku, jadi kena maki. Dah biasa. Itu sebab kita tengok trafik contoh, trafik. Panas ke hujan ke, dia macam tu je. Betul. Pasal suasana training dah ajar jiwa mereka dah untuk bertahan dalam kerjaya mereka. Kan? Itulah dalam polis. Okey, semua. Kalau macam unit komando Acik pun ada juga turut serta untuk latih diorang tak? Kalau komando tu saya dalam pembarisan adalah. Kalau pembarisan hari ulang tahun polis contoh mana-mana saya memang selalu handle UTK dengan komando. Saya tahu dululah. Saya tahu nak nyanyi lagu komando je. Tapi tak apalah, kita simpan je. Tapi saya ada satu cerita yang mana Acik cerita tu, jadi mana komando tu dia dalam masa pembarisan lah, masa tengah latihan pembarisan tu dengan yang orang biasa, dia pengsan Lepas tu Acik psycho diorang untuk dia punya semangat untuk nak UTK dan komando ni dia satu orang yang khas kan. Dia orang dia tak pernah letih pun sebenarnya. Okey. Dia orang tak pernah letih, tapi kawat dia orang letih lah. Kenapa? Dari segi kelasakan ke apa, mental apa, Tak ada masalah. kawat ni memang kawat ni mental pun kena kuat juga lah, lagi kuat lah kan mental. Tapi so far sebenarnya komando dengan UTK ni dia memang best lah, tak ada ni. Cuma mungkin kita manusia biasa ni ada masa kita kekurangan tenaga dan sebagainya. Betul. Kita perasan kita nak pingsan ke apa sebagainya. Kita dah sampai limit kita. Tapi dia carry on dia sebenarnya. Tak ada apa. Semua macam tu lah. Suasana latihan dululah. Sekarang ni tak pastilah sekarang kan. Okey, itulah. Okey, so saya rasa pun kita macam dah nak ambil masa. Cik ada tak macam nak bagi dekat yang budak-budak muda kita ni yang nak jadi polis ni, apa nasihat diorang ni untuk diorang untuk nak jadi polis ni, apa persediaan awal yang dia nak kena hadapi untuk jadi seorang polis? Pesanan. Naik di polis ni macam kita nak hidup ke? Apa-apa bidang yang kita nak ceburi sebenarnya, persiapan diri bermakna kepribadian kita lah. Yang pertama sekali kena ada ilmu lah. Kan? Kalau kita tak ada ilmu, mana kalau dia kata masuk polis SPM, kena ada SPM lah. Kau setakat tak ada SPM nak masuk je dah. Satu kan, mesti ada dia punya tu. Kemudian dari segi kelayakan. Kelayakan lah kan. Lagi satu, kita punya body lah. Keterampilan kita. Yang paling penting sekali peradaban kita lah. Untuk kalau kita nak pilih apa-apa juga, bukan polis je, apa-apa pun, siapkan diri. Hasil bagi orang Muslim ni, dia kena tahu solat. Solat dia. Sebab dia tahu solat nanti, dia akan jadi lagi kuat. Dia akan jadi lagi kuat. Sebab itu yang paling utama. Yes. Sebab dia melibatkan dalaman. Dalaman. Sebab saya cakap, bagi diri saya tadi, saya pegang betul-betul kan, cepat, lambat, seorang jemaah, jawab dia wajib buat. Pegang ni habis itu. Apa pun yang datang, tak ada masalah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Sebab agama ni penting. Bukan apa biar tentera ke apa semua ada. Kalau ada kita benda yang komit tentang ni, insyaAllah lah. Letak mana-mana lah. Kalau ada dunia lain pun kita letak kan. Kita ada benda ni, tak kisah punya. InsyaAllah. Letaklah mana-mana pun. Sebab penting agama ni. Sebab agama ni memberi pembentukan peribadi kita. Betul. Jiwa Setuju. kita jadi kuat dan kental. Kalau tak ada ni
susah sikit lah. Sebab dalam polis kita cuba juga bina benda ni. Kita kena setiap waktu ke apa, bila dah keluar dia akan ada komitmen ni. Sebab kita ni orang kadang ada yang trafik kita sembahyang buah jembatan ke kan. Dia komitmen ada. Dan saya berkeyakinan, saya yakin dia orang tak tinggal. Kecuali orang dah biasa tinggal tak tahulah kan. Tapi sayangnya pada solat bagi ramai. Boleh baik pegawai ke, baik apa atasan dia jaga solat dia. InsyaAllah. Yang patut dicontohi lah tu kan. Okay, korang ada apa-apa last sebelum kita mengakhiri kita punya podcast tentang jurulatih polis ni? Nak tanya Cik masuk polis minat ke atau keluarga ke macam ni? Masuk polis sebenarnya cita-cita tak ada dalam kepala polis ni. Minat jadi cikgu dulu. Minat jadi cikgu. Jadi juga tu. Jadi cikgu juga. Masa polis tu mana habislah cita-cita cikgu kan. Rupa-rupa masuk polis ni Allah tu maha kaya lah. Kita kata nak jadi cikgu macam kat papan hitam tu kan. Rupa jadi cikgu kat situ lah. Yang cikgu yang tak ada iktiraf macam cikgu kita lah dalam kan. Dia cikgu jurulatih lah. Cikgu juga. Kalau Cik Khalil jadi cikgu, saya boleh bayangkan macam mana. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Tapi saya nak tanya satu soalan lah. Macam mana suara tu dekat Padang tu? Di-train ke atau memang semula jadi? 3 bulan tadi. 3 bulan latihan jurulatih kan. Latihan bersuara. Diberi latihan bersuara. Dia macam kelas vokal ke apa? Vokal. Boleh tak bagi satu cara macam mana apa dia punya salah satu daripada dia kita lari menjerit. Lari menjerit. Tu buat ramai-ramai ya cik? Buat ramai-ramai. 30 orang menjerit sama-sama dengan satu perkataan yang jurulatih bagi contoh kan. Kata perintah dia bagi kata perintah lari okey. Bagi bergerak ke kanan bertiga. Okey, bergerak ke kanan. Mula jurulatih cakap, bagilah semua 30 orang. Itu suara. Dah lama-lama dah lepas semua sekali. Jurulatih, okey Khalil, kata perintah yang pertama. Bagilah. Dia akan okey sampai. Ni okey lah. Semua orang akan buat. Semua tak ada tertinggal langsung. Itu guna not suara yang paling tinggi lah. Dia akan ajar kita bagaimana nak keluarkan suara. Suara perut, suara tekak ke apa pun kali kan. Cik boleh bagi contoh ke cik? Contoh ni kan. Satu setengah gambar takut kan. Saya beri gambaran tadilah. Gambaran saya. Sambil berlari kita keluarkan suara. Berlari suara. Dalam kita letih lagi disuruh lagi. Sebab dalam tenaga kita ni ada tenaga dalam lagi. Dalam kita ni ada tenaga yang kita tak explore. Kita kata, boring lah. Ada lagi tenaga kita lagi. Dan saya dah alami benda-benda ni. Saya alami salah satu dia masa saya latihan KSM dipanggil, khusus senjata mendalam. Tapi asas kejurulatihan ni dia memandu kita sebenarnya untuk membuat kerja-kerja ni. Tu saya bergaul pula dengan pasukan masa tu pasukan polis ni lah, tugas pelihutan. Tu campur juga 3 bulan juga latihan. Jadi banyak latihan. Saya dah buat semua dah. Saya dah buat semua dan saya mampu. Alhamdulillah. Saya dah pun bersara ni pun cukuplah. Apalah, alhamdulillah lah. Macam itulah. Syukurlah saya alhamdulillah lah dapat buat apa yang saya boleh buat. Apa yang saya boleh buat. Kalau kita rasa baik kan, ada orang lagi baik daripada kita. Betul. Jadi saya buat yang terbaik dari saya. Betul. Yang terbaik dari saya. Untuk negara. Untuk negara. Alhamdulillah. Syukur. Okey, ada lagi? Semua dah senyap. Semua dah tak ada idea cik sebenarnya. Saya ada satu lagi. Ni yang paling last saya rasa lah. Idea saya pun dah nak habis ni. Sebab saya pun tengok pun masing-masing macam nak ngantuk. Kita buat pun dah pukul apa ni? Dah pukul dah pukul 11 kan? 11.30. Okey. Satu ni kali last
kita tahu polis ni bila nak minta cuti raya susah. Memang susah, minta cuti raya tak dapat, minta cuti tak dapat. Jadinya sebagai seorang isteri kadang bila nak cuti raya, bila tak ada suami kat tepi mesti akan rasa yelah, rasa macam ada hari ni tak ada suami pula nak sambut hari raya kan. Jadinya Acik ada tak macam kita bagi peluang ni macam nak cakap sesuatu kepada Acik kan, untuk orang rumah. Terima kasih sebab ada pengorbanan di mana membesarkan anak tanpa Acik kan, sebab masa polis ni balik raya. Balik raya. Saya bersyukur alhamdulillah lah. Dapat isteri yang dapat memahami isteri tu. Bukan memahami je. Dia tahu. Bukan setakat dia faham. Ada orang faham tapi dia tak tahu nak buat. Tapi dia faham dan apa suami dia punya kerja dia tahu. Kemudian dia boleh melaksanakan apa yang kerja kita yang dah tinggalkan tu, dia boleh buat. Apa bermakna kat saya dia lagi hebat daripada saya. Betul. Kan tugas kita pun dia buat. Contoh memandu. Hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, bayar bil, beli barang yang sepatut kita buat kan. Cuma kita tinggalkan duit dia, kita pergi outstation tu. Kita tak boleh mampu. Dia buat semua. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan saya seorang isteri yang memahami penugasan saya. Jiwa saya. Apa kehendak saya dan apa kehendak kami dalam untuk dalam rumah tangga, kerukunan rumah tangga lah. Sepanjang masa alhamdulillah lah. Syukurlah saya. Syukurlah saya berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dikurniakan selama ni saya dapat laksanakan sebagai yang terbaik dari saya. Bukan terbaik daripada ni, tak. Terbaik dari saya untuk saya lillahi ta'ala lah. Itu je lah. Untuk isteri memang terima kasih banyak-banyak lah. Untuk anak-anak pun support saya. Saya bila penugasan saya tak pernah terganggu lah disebabkan tak ada. Dari orang tak pernah terganggu dan saya pun amat terima kasih lah di atas kehadiran mereka dalam diri saya. Kerana dapat membantu saya, beri sokongan pada saya lagi kan. Betul. Kaya jiwa saya dengan dia orang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cabaran tinggi. Tinggi cabaran. Tapi cabaran untuk saya lah. Kan orang lain tu kita tak tahulah. Betul. Apa pun sebenarnya kita telah memberi satu komitmen yang tinggi dari kita. Bagaimana penilaian orang lain itu terpulang. Betul. Bagi saya bukan orang yang baik. Tapi saya akan cuba buat yang terbaik. Yang terbaik dari saya lah. Orang nilai itu terpulang. Betul. Saya akan buat terbaik dari saya. Betul. Macam mana penilaian orang itu terpulang lah. Itulah. Saya akan dalam diri saya itulah yang saya akan cuba terampilkan lah. InsyaAllah. Cik, last bagi satu kata-kata hikmah untuk para pemuda. Pilih duit atau kata-kata? Bagi kata-kata satu kali cik. Bagi saya untuk orang muda, bukan orang muda je semualah. Dalam hidup kita ni jangan lupa solat dia. Betul. Solat tu penting. Sebab dalam solat ni nanti kita akan dapat macam-macam. Okey. Macam-macam. Itu anugerah Allah pada hamba-hamba dia. Betul. Kita buat dia. Tak tahu, belajarlah. Dah tahu, buatlah. Sebab macam kita tawaf dekat Mekah, dekat Baitullah. Semua orang tawaf 7 kali. Tapi nikmat dia beza-beza. Nampak semua pakai kain putih semua kan. Tapi nikmat dia berbeza. Begitu juga solat yang kita buat. Daripada imam sampai jemaah belakang tu. Allah saja yang menilai bagaimana solat masing-masing. Betul. Tapi yang penting sekali, buat. Betul. So, dengar anak-anak muda. Buat. Solat. Jangan tak buat. Okey. Jadi, saya punya kata, jangan lupa solat. So, kita dapat banyak dah cerita pasal jurulatih ni. Walaupun aku rasa sebenarnya dia punya aura ni, kita tak dapat rasa aura nak yang macam seronok-seronok bercerita kan. Kalau nak rasa jerit-jerit kena pergi padang kawat. Sini tak sesuai. Sebab saya tak nak jerit. Kalau jerit kan saya pun dah suara saya pun dah tak sesuai untuk jerit kot. Dia nak jerit dia sebenarnya dia kena ada training. Dia kena retrain balik. Mana tahu kan, saya berdoa one day kita buat podcast kat tengah-tengah padang kawat tu selama 1 jam. Tak, aku tak nak. Panas.
Tak apa. Okay, tak apa. Sekali pun dah berusia, takkan letakkan tengah-tengah panas. Alah, Ada empati lah sikit, brother. Kita ambil pagi lah. Pagi. Pagi boleh Cik Khalil. Nak pergi padang kawat boleh. Boleh. Nak tengok suasana padang kawat kan. Takut Cik Khalil tak podcast tau. Dia pergi kawat orang. Tapi anak pipi lah saya tinggal. Okay lah. So kita akhiri kita punya podcast ni. So Jad, Terima kasih kepada pendengar-pendengar sekalian. Kalau ada apa-apa cadangan dan boleh komen di ruangan komen lah. Sekian saja daripada kami dalam rancangan Apa Nak Borak. Saya Nizar Syazani. Saya Fadil Sazali. saya Aizul Alif. Cik Khalil. Saya Khalil Muhammad dan Lagi satu Cik Khalil. terima kasih. Saya minta satu belas. Sebab Pascal hari tu dah buat dah dia punya command untuk nak bersurai tu. Kali ni kita nak minta polis untuk bagi command untuk bersurai tu. Macam ni lah. Alhamdulillah. Terima kasih pada anak muda Tak ni bukan dia untuk menjemput dalam podcast. podcast. Saya pun bukan selalu dapat macam ni. Mungkin dalam ni kali pertama kot. Kan kali pertama dan kali akhir tak tahulah. Jadi nak bersurai pun bukan pasukan lagi kan. Alah bagi je lah cik, bagi command tu. Kita nak dengar command daripada polis pula. Ya ke? Nak bagi command polis kena jadi polis. Ada ni tak dapat lah ni Tak apa. Benda tu lah. It's okay je, tak apa. Boleh bersurai je. Kalau rasa nak tidur je. Maknanya tak dapat, korang tak dapat lah dengar command daripada polis. Dalam polis dia lain sikit dia punya untuk ni kan. Dia banyak. Bila nak bersurai tu macam-macam keadaan dan situasi dia. Tapi alhamdulillah. Tapi tak dapat lah ni satu ni. Tak dapat lah. Tak apalah. Tak apa. It's okay je. Bersurai je. Okay lah, so guys, Alhamdulillah. kita terima kasih. Daripada sebelum tu nak ucap terima kasih juga kepada Cik Khalil sebab sudi datang kat kami punya podcast. Alhamdulillah. So guys, kita jumpa dekat next podcast yang lain. Next episode. Ya, ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.